Assalamualaikum guys, welcome back. Antara sebab kita minum kopi ialah mindset kita. Yang mana pada kita, kopi ni boleh bagi kita relax. Tapi nampaknya video yang viral dalam sehari ni langsung tak relax. Kisahnya ada satu video yang dikongsikan dekat akaun social media seorang pelancong dari China ni menunjukkan situasi yang mana berlaku perselisihan faham antara staf Zeus Coffee dengan pelancong dari China ni. 你让谁出去啊？我为什么要出去？我在这儿消费，我在这儿买咖啡，我为什么要出去？哎呦我操你妈！哎呦我操你妈！来。 Kalau ikutkan statement dari pelancong ni yang juga individu yang aku percaya, orang yang bertanggungjawab upload video ni dekat social media dia, punca awal katanya disebabkan staff ni dia buat kopi lewat. Bila customer ni komplain, staff Zeus ni katanya duk marah lah dekat pelancong tu, dan bila ditegur dengan baik, staff tu boleh pula dia pergi halau pelancong tu. So basically itu apa yang diperkatakan dekat dalam caption lah. So on aku punya perspektif, aku ni regular customer dekat Zeus. Basically bukan akulah, tapi wife aku. Tapi sebab aku yang bayar, so kiranya akulah customer dia, betul tak? So selama ni aku duk membelilah dekat Zeus sampai semua kan. Tak pernah pula aku berdepan dengan staff yang meminta. Kalau kata kena tunggu lama lah, bila kata order banyak semua kan, benda tak jadi masalah pun sebab dia ada je numbering system. So kau boleh lah pergi keluar merata benda semua kan, dan datanglah balik. Ya. Yeah. Ataupun obvious action yang selalu kita buat, kita akan lepak dekat situ. And interior Zeus Coffee ni pun selesa je untuk kita melepak, untuk kita menunggu semua. So tak ada sebab kalau kata kita nak rasa kalut. Kecuali kalau kata kau beli coffee tu dalam keadaan kau macam rushing semua kan, mungkin lah kau dapat rasa macam lambat dah ni kata ni. So let's say kalau macam kata kita ni tak boleh nak menunggu, tak payahlah beli kopi lagi buat masa sekarang ni. Tapi yelah, dalam masa yang sama, kadang-kadang bukan semua staff ni dia mesra customer, betul tak? Contohnya macam aku pergilah ada satu kedai kopi dekat Westside Mall ni. Kedai kopi ni dia kedai kopi ni dia dekat depan entrance. Then aku sajalah nak surprisekan wife aku duk beli nak beli tumbler baru. Lepas tu yang layan aku ni ada seorang staff ni lah, ada seorang adik ni muka cantik. Tapi daripada awal sampai ke sudah aku nak membeli tu, langsung sikit pun senyum dia tak bagi. Tak tahulah kan, kalau kata aku kalau keluar pergi makan semua ni, aku selalu memang pakai copan camping lah orang cakap. Tak tahulah pula kalau kata sebab tu macam ni bukan nak beli kopi ni saja, datang-datang nak lepak-lepak nak tengok-tengok ni lepas tu keluar. Tak tahulah kan. Tapi itulah, waktu tu aku adalah perasaan macam aku ni aku nak sound jadi ni. Aku fikir sekarang ni sebab kau cantik je, aku tidak memang kau dah kena dah. Macam tu juga satu komen yang aku ada baca lah berkenaan dengan staff dekat Zeus ni, yang mana ini apa yang diperkatakan oleh orang ni lah. Aku sebagai rider food delivery paling benci kalau dapat order Zeus Coffee. Aku yang datang lambat pun order belum siap lagi. Lepas tu bila tanya, staff buat muka annoying je. Memang aku reject lah order tu. Bang, tak baik reject bang. Kalau kata kenalah customer tu saya bang, saya duk menunggu kopi tu, punyalah mengharap semua, sekali tiba-tiba order tu cancel. Tak pasal-pasal nanti kan abang pula yang nak kena menghadap muka annoying saya. But anyway, pihak Zeus dah pun keluarkan kenyataan yang mana diorang katanya tengah siasat apa sebenarnya yang jadi, dan dalam masa yang sama diorang menafikan statement netizen yang katanya diorang dah terminate dah staff diorang yang viral dekat dalam video tu. Tapi sebaliknya, pihak Zeus kata diorang bagi staff tu berehat untuk sementara waktu supaya dapat recover daripada situasi yang jadi dekat dia. So kiranya dakwaan netizen yang katanya akak ni adik ni kena berhenti semua tu tak betul lah. But anyway, apa-apa pun aku bersyukur jugalah sebab yang customer tu dia campak air tu bukan air panas. Buatnya kalau kata air panas kan, satu hal pula nanti, nauzubillah min zalik, betul tak? Betul. But anyway, aku faham kadang-kadang masing-masing adalah rasa penat semua kan, tapi tak payahlah nak ikut sangat hati perasaan kita benda semua tu. Sebabnya kalau kata kita salah lah buat keputusan kan, tak pasal-pasal nanti kita juga yang akan tanggung akibat. Ya. Tapi apa-apa pun, kita bagilah ruang dan juga masa untuk pihak Zeus jalankan siasatan untuk cek apa sebenarnya yang jadi. Dan aku harap sangat CCTV berfungsi kali ni. Betul. Dan akhir kata pepantun, jangan berani redah peluka. Takut terjumpa ular senduk. Benda boleh kalau sabar, tapi pilih jadi dubuk. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day.
Assalamualaikum. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun kat mana-mana lah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi, dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat, dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati.